Assalamualaikum. Bagi hari kelima. Hari kelima Cik dan family di Medan, Kota Medan. Dan juga hari terakhir lah kami di Kota Medan hari ni. So kita nak pergi breakfast di Aryaduta Hotel ya. So apa yang Cik nak share semalam lepas makan malam semalam tu, kita orang pergi ke Sun Plaza lah. Sun Plaza tu borong habis perfume, bawa Cik Baby. Lepas tu Cik Dik berikan hadiah untuk Amna. Tunjuk Cik Dik, tunjuk Amna. Tunjuk Amna hadiah apa Walid beli. Sini. Oh, dia sorang kat sana. Tengok tu dia pegang apa. Amna pegang apa tu? Wah, dia dapat cat. Suka dia dapat cat tu. Tunjuk balik mana cat? Suka? Buka putih. Dia tak mau. Flashback. Assalamualaikum. Good morning. Ras. Ana bangun. Tak nak bangun ke? Oh, comel je. Sayang dia. Ayah dia. Ayah. Sayang dia. Peluk dia. Ayahnya aku sihat. Dia cantik. Sayang dia. Peluk dia. Ana suka tak? Miau. Miau. Balik beli miau. Balik cari malam dekat The Sun Plaza. Ana suka. Bangun. Ada miau. Oh. Miau dia apa? Dia siapa? Alah. Dia cat. Alah. Nak balik ni. Rindu tak jumpa bear. Panda koala semua. Alah. Koala tak boleh bawa koala. Alah sayang. Alah sayang miau. Alah sayang. Tidur. Oh sayang. Comel je. Sayang. Suka? Suka tak? Sikat. End of flashback. Tak mau. Go. Jom nak jalan lagi. Amda good. Tak meragam sangat bila travel ni. Ada apa? Jom. Tak mau. Jom. Tekan lift jom. Dia tunjuk gambar ni. Malu. Jom sini. Aku tunggu atuk. Jom. Okay. Sebab atuk nak mamam. Oh, sebelum Cik Dik terlupa, semalam kita makan dekat satu restoran ni. Nama dia rumah makan Iga Pak Salim. Iga ni maksudnya dia iga bakar, maksudnya dia bakar-bakar tau. So Cik Dik semalam order orang kata Iga tu rusuk kot. Cik Dik tak pastilah bahasa Indonesian. Tapi Cik Dik tak sempat buat footage macam ni lah. Tapi ada dah pakai phone. Nanti Cik Dik share kat video ni. Dia punya menu tu ada rusuk bakar. Ada apa lagi Cik lah? Ayam bakar. Ada sate daging, sate ayam. Lepas tu ada ayam panggang. Sedap gila siu. Memang wajib. Lepas tu bila Cik tanya kat owner kan, Cik tanya tempat ni tak viral lagi kan di kalangan orang Malaysia. Dia kata, ya pak, dia kata. Sebab bapak orang yang ketiga datang. Jadi kat sini Cik nak viralkan kedai tu. Korang datang ke Pak Salim Iga Bakar. Dia ada halal. Jangan risau, dah dapat sertifikat halal lah. Okey. So, kalau datang ke Bandar Medan, makanlah Iga Bakar Pak Salim. Tengok video dia. Iga Bakar Pak Salim. Agak sedap. Rasa dia macam ni. Oh yo. Wow. Kambing. Daging. Jom. Kam.
Jom, kita cakap 1051 je lah. Pagi Pak. Pagi Pak. Kamar 1051. Ada Nama Bapak Malik. Ya saya betul. Ada Pak. Jom. Ada. Oh. Kat tempat lain. Pergi. Bibi, kucingnya tak tinggal, Bik, kucingnya. Bawa duduk sana. Ada cat. Jom, atuk kat sini, jom. Atuk kat sini. Ini ada semua. Oh, dia orang ambil pot baru lah ini. Wow. Selamat pagi. Morning. Jangan makan ubat, jangan ambil ramak. Ya, dah makan dah? Baru boleh. Tu. Amna, ibu. Dia bawa kucing dia. Tak nak beli kucing. Di situ lah. Jom, cili duduk sini lah. Tengok sikit pot cili. Oh, view cantik lah. Di sini lah. View Kota Medan di belakang ni. Okay. Hello. Okay, hari ni hari terakhir Cili kat sini. Jadi Cili nak makan macam-macam telur hard boil. Hard boil ambil 3. Cili nak order kat egg corner station ni. Omelette, boil egg. Hard boil lah, hard boil. Hard boil egg, Cili nak 3 hari ni. Yang tu masak itu nasi goreng. Okey. Amna Ros. Mana kek? Nak makan apa tu? Nasi goreng seafood. Ha? Di sini. Jai sini. Kerja kacau dia kan dia ikut aku tak makan. Kesian lah aku betul. Amna ni dia suka kacau Haji Omar sekarang. Makan budak tu kau yang tahu. Ya Allah. Dia dah senyap dah tadi dah aku dah makan. Kau panggil dia. Habis. Atuk kacau dia. Tak atuk nak kacau dia. Atuk kacau. Pemandangan di sekitar Bandar Medan. Dulu hari tu kan ada demo tu ada perusuhan lah dekat Medan ni. Ataupun seluruh Indonesia banyak tu. So Cili memang dah cuak lah masa tu. Sebab rusuhan tu dekat kat jalan ni rasa. Dekat dengan hotel kita. Jadi takutlah kan kalau rusuhan tu berlarutan. Kata apa? Hotel tak boleh masuk ke kan. Alhamdulillah lah semua dah aman kembali. Kolam renang Arya Duta. Betul, Amna nak mandi. Ambil baju bawa ke tak ni? Sempat lagi mandi ni. Nanti balik mandikan Amna lah. Balik mandikan Amna ya. Mandi rindu. Abang suka nak mandi. Okay, pagi ni lepas breakfast ni nak terus masuk ke kolam. Berminta. Pakai je lah baju tu ya. Rendam je. Nanti atas baju tak ada. Oh, suka sangat tu. Bye bye. Ni sini. Ana buat apa? Dia nampak angle view tu. Itulah. Arya Duta. Okay. Salam ketemu kembali. Cakap macam Indon sikit kan. Hari ni hari last day Cik Lik dekat Medan. Trip Medan, Danau Toba, Barastagi semua. So hari ni hari terakhir lah. Kita nak berangkat pulang ke Malaysia. Pukul apa je lah? 7.40 malam kan? Naik ASIA lah. So tapi satu lagi kita orang nak kena singgah pergi kedai. Nak cari emping
Emping Malinjo itu macam orang kata oleh-oleh Bali, oleh-oleh Medan yang wajib belilah. Untuk ada pakcik-pakcik ni yang nak beli, Wak Jai nak beli, dan ramai lagi semua nak belilah. Tak cukup lagi oleh-oleh. Beluk Salai. Kalau korang tahu Beluk Salai, kau komen sikit lah kat bawah ni kan. Beluk Salai kat Medan ni Cik tak tahu, sebab Cik tengok dalam YouTube banyak orang Beluk Salai ni kat kedai makan. Jadi kalau nak beli tu buat balik Malaysia tu macam mana kan? Sebab ada kawan-kawan kat surau tu, Wak Jai minta carikan. Kita cubalah insya-Allah, tapi tengoklah kalau ada. So alhamdulillah trip kali ni lebih kurang 15 orang termasuk satu kanak-kanak, Amna Rose. Alhamdulillah lah semua nampak gembira dan banyaklah kita explore tempat-tempat baru macam dekat mana Cik lah? Menara Tele, Panorama Tele, lepas tu Waterfront, Penguran. Itu tempat-tempat baru lah. Cik datang 2010 semua tu tak ada. Betul Bukit Holbang tu, itu tempat baru kita explore lah. Maknanya tempat-tempat viral sekarang ni, anak-anak muda yang viral kan, jadi kita pergilah kan. So insyaAllah terima kasih yang follow channel Cik Lek, YouTube Cik Lek ni, Cik Lek kat mana, ataupun Cik Lek Caption ni. Kita nantikan trip seterusnya. Kita orang target nak pergi ke mana Cik lah? Bintan dan juga Batam, insyaAllah. Bye, salam ketemu jumpa lagi. Terima kasih semua yang join trip Cik Lek kali ni, terutamanya ayah, ibu, Bik Maya, Maman, Wak Jai, Cik Pah, Cik Sani, Bik Ijen, Haji Omar, Cik Mus, Cik Baby banyak bergambar bantu, dan juga Nisa lah memeriahkan suasana kali ni, trip kita kali ni. Dan juga yang penting sekali, Ros, Amna Ros, negara ketiga yang dilawati. Jumpa lagi ke negara seterusnya. Bye. Lagi ke Lapis Durian. Lapis Durian Medan. Kita tengok sekejap. Lapis Durian Medan. Okey, sekejap. Cik Lim mau beli lagi. Bagi saya lapis durian itu. Yang mana? Yang tu kan? Lapis alpukat. Bagi 3. Bagus. Alpukat dengan Oreo. Oreo itu ini Oreo sini. Oreo yang ni. Iya, Oreo itu. Dan apa durian? Jadi nak durian lah. Berapa dek? Minta dia. 45. Okey, Cik Lek beli ini lapis durian alpukat. Yang alpukat ni lah. Tu. Wajib datang sini Wajib datang. Cik Lek 3 lah. Cik Lek, Mak Tok, Cik Rin, Cik Long. Ibu nak satu? Oh dah, tambah. Bagi kita apa ambil tambah lagi satu. Tambah satu lagi. Sama je Ibu, sama. Sama Mbak, satu lagi Mbak. Dua lagi. Bagi 2 lagi. Ada sambal. Yang mana? Nak habis sama alpukat. Nak 2. Sebab avokat tu kan terkenal kat sini. Ambil ni lah. 2 lagi. Lagi 2 lagi plastik beza. Ke boleh letak kotak? satu, bagi Minimal satu. yang isi 6. Oh, satu kotak 6 Iya. Oh. Macam mana? Ambil 6 lah, 6. Sama isi 4. Ambil 6 lah. Cukup kan? Buat satu kotak lah. Tambah ada kan ada. Buat satu kotak tapi plastik bagi lebih sikit. Mau bagi orang. Ini jadinya tambah berapa lagi? 3 lagi. Cukup kan 6. Okay, so Cik Lek beli 6 lagi lapis durian alpukat untuk oleh-oleh Medan lah. Bagi saudara mara. Ibu? Last minute shopping, last minute. Lapis durian Medan. Okay, masih lagi kita di bershopping Zulaikha. Kat mana Pak? Kita sekarang berada di kedai kek Zulaikha. Banyak peminat-peminat dari Malaysia datang di sini untuk membeli kek-kek yang terbaik. Yang terbaik halal dan thaibah. Dapat diskaun 20% ni kau. Abang boleh So nak beli Bika Ambon, cari Zulaikha ni di Medan. Dan insyaAllah halal sebab yang buatnya Hajah siapa nama dia? Hajah siapa namanya? Zaitun, Zulaikha. Hajah Mariani. Hati-hatilah sebab banyak juga Bika Ambon yang non-Muslim. Jadi datang sini insyaAllah.
Muslimnya halal. Dah siapkan dah. Pegang cik dah, pegang. Okay. Tunjuk. Ni contohnya ni Bika Ambon Pandan. Ada banyak macam-macam jenis ya. Jadi kotak dia ni saiz kecil yang macam ni satu. Kalau nak beli banyak flavor beli yang ni lah. Satu lagi yang besar. Tu namanya. Haja Mariani. Nanti kita promosi dekat Malaysia. Promosi ya. Sebab sini insya-Allah halal. Halal tu riba. Satu kecil itu 4 tambah. Nampak kelang kabut ya. Biasalah kelang kabut. Ibu-ibu, bapa-bapa akan kelang kabut last minute ni sebab nak balik dah petang ni. So dia nak habiskan melontar duit-duit rupiah tu. So yang penting semua gembira lah kan. Apa? Nyari lagi banyak je letak kan. Dia tahu hari ni dia dah restock. Semalam sampai petang kan. Hari ni kita sampai pagi-pagi dia restock. Cheesecake. Okey, jom. Okey, ini urusan pembayaran. Nampaknya tak habis-habis lagi. Ada tambah lagi. Ya Allah. Empat tadi. 4. Betul punya. Pandan ni. Ras. Comel hari ni. Apa kakak? Apa kakak? Gimana tu? Balik kaca dia. Balik ke Jarus. Ras. Amna. Bye-bye, Ras. Urut dek. Urut. Tu, cik Lek, kau kuat habis buat kau tengok. Rahim sikit. Okey, letak apa? Okey, ni kongsi udang galah. Ada nak order.